Wan Zulfa dah berumur 61 tahun. Okay. Dan dia juga orang kata walaupun ada masalah obes kelas 3 dulu, tapi dia tak ada masalah kesihatan. Dia cuma ada masalah kaki. Biasalah kan, ada masalah orang kata slip disc kan masa tu. Hampir ada masalah slip disc. Masalah gastrik dah macam-macam lah orang kata kan. Tapi sekarang dah orang kata dah macam orang sihat, orang muda. Macam tak ada apa-apa masalah kesihatan. Sangat-sangat Alhamdulillah, dan tu pun satu pencapaian daripada Puan Zulfa sendiri. Puan Zulfa juga untuk dalam tempoh LSS 88 hari ni dah lost 5.7 kilo. Congratulations Puan Zulfa. Dan BMI dia daripada 26.3 dah kepada 24.4. Sangat-sangat orang kata amazing lah Puan Zulfa. Okay. Sebab berat dia dulu 100 ke atas ya. Obes kelas 3. Baju saiz 6XL kan Puan Zulfa? Sekarang ni baju dah nak masuk M pun boleh. Nabila biasa dengar 4XL kan. Ini 6XL Nabila pun pernah tunjukkan chest screen Puan Zulfa dahulu. Macam mana dia punya orang kata physical Puan Zulfa dulu. Sangat berisi. Tapi sekarang ni Puan Zulfa berjaya. Dan dia orang kata memang tak duduk diam. Walaupun 62 tahun, dia suka drive jauh. Penang tu macam ibarat pergi KL pergi Subang kan Puan Zulfa. Penang daripada Johor ke Penang. Jauh tu. Jauh sangat-sangat Itu Puan Zulfa punya orang kata perubahan paling besar. Daripada dulu hampir slip disc, sekarang dia boleh drive seorang diri jauh macam tu Dia dah tunjuk gambar dia. Muka dia memang sangat runcing sekarang. Dulu sangat bulat. Sekarang sangat runcing. Nanti Puan Zulfa tunjuklah, share dekat grup tau. Dan dia sangat aktif hiking juga lately ni. So tanya Puan Zulfa. Where taste meets nutritional excellence.